Pada awalnya, kami telah menghasilkan satu produk kopi yang mengandungi ekstrak peria katak bersama biji kopi Robusta dan biji kopi Arabica. Ketika itu, Datuk Ustaz Kazim Ilyas sendiri mengamalkan produk kopi ini dan beliau mencadangkan kepada kami untuk menggunakan susu kambing. Dari situ, saya selaku penyelidik mengambil peluang ini untuk mengkaji apakah manfaat dan khasiat yang terdapat di dalam susu kambing. Hasil kajian dan kerjasama UiTM bersama MZ Holding dan Datuk Ustaz Kazim Ilyas, kami membangunkan dan menghasilkan satu produk inovasi diberi nama Kopi Ala Kazim. Kopi percampuran susu kambing bersama ekstrak peria katak serta gabungan biji kopi Robusta dan biji kopi Arabica. Kopi Ala Kazim ini mengandungi 391 bahan aktif compound yang terbukti memberi manfaat kepada kesihatan tubuh badan manusia. Antara khasiat susu kambing ini adalah ia kaya dengan vitamin D di mana ia dapat membantu penyerapan kalsium dalam tubuh dan menguatkan tulang. Yang kedua, ia mengandungi kandungan magnesium yang amat baik untuk kesihatan jantung. Yang ketiga, membantu untuk perkembangan otak. Yang keempat, susu kambing ini dipercayai dapat menurunkan tahap kolesterol dan sangat bagus untuk merawat penyakit yang berkaitan dengan jantung kita. Hebatnya susu kambing ini kerana ia mempunyai pelbagai khasiat dan nutrisi yang baik untuk kesihatan tubuh badan kita. Sebagai penyelidik, saya bersyukur dapat berkongsi manfaat dan hasil kajian yang kami buat terhadap Kopi Ala Kazim. InsyaAllah, hasil kajian kami ini dapat memberi kesihatan yang baik dan juga manfaat kepada anda yang mengamalkannya.